Alhamdulillah time nak teran tu 2 kali je push. Masya Allah. Alhamdulillah tu mak. Alhamdulillah. Kita punya ustazah kesayangan. Ini ustazah favourite kesayangan Dr. Mu. So, Alhamdulillah join kelas 2 bulan lepas. Ustazah Aisyah Bain. Siapa tak kenal Ustazah Aisyah Bain? Dia kata, doktor, ya Allah ya Tuhanku. Ni Dr. Mu bacakan. Alhamdulillah, terima kasih tau atas ilmu yang doktor share tu sangat membantu saya kali ini. Ini bersalin kali ketiga tau. Dia kata line contraction tu enjoy sungguh. 3 hingga 7 cm tu memang sangat relax. Tu nampak cm tu kena drip air. 8 hingga 10 cm tu yang tak keruan sakit. Tapi always remind, tenang, jaga nafas. Alhamdulillah time nak teran tu 2 kali je push. Masya Allah. Alhamdulillah tu mak. Alhamdulillah. Ustazah pun rasa macam lain. Bersalin lain sangat sebab dia kata bersalin dengan ilmu memang berbeza. Temu tanyalah, ada tak koyak time tu Ustazah? Saya cakap ada sikit je koyaknya. Doktor pun puji pandai teran. Jahit sikit je. Suami Ustazah amazed sangat sebab tak sama skill meneran macam anak nombor 2. Habis kan? Masya Allah. Dia kata happy kali ni tak ada gunting pun. Nombor 1, nombor 2 semua kena gunting. Padahal nombor 3 ni lah paling sadu anaknya. 3.34 kg. Yang dulu semua kurang daripada 3.3 kg. Masya Allah. So, Dr. Mu nak bagi motivasi semangat. Yang ibu-ibu, kalau kita bersalin dengan ilmu, bersalin kita tu, dia akan jadi tenang, dia akan jadi mudah, dia akan jadi InsyaAllah tak ada komplikasi sebab kita dah bersedia awal. Tapi bila kita ada ilmu, insyaAllah kita dah tahu dah macam nak jawab exam tu dengan mudah sekali. Kita akan praktis nanti waktu bersalin. Itulah exam kita yang sebenarnya. Okay?